Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bertemu sekali lagi dengan saya, Midi Saleh, dalam podcast Pandu Citra Ed Intan, episod ke-10 pada hari ini. Baiklah, sebelum ini kita dah dengar, kita dah tahu dan kita sendiri tahu penglibatan penjawat awam dalam program Pandu Citra terdiri daripada pelbagai profession ataupun latar belakang. Ada, kita dengar perkongsian sebelum ini daripada anggota pentadbiran yang mereka yang terlibat dalam pentadbiran, dan mereka juga ada yang terlibat dalam bidang akademik dan tidak ketinggalan dalam bidang keselamatan. Dan pada hari ini kita akan mendengar perkongsian daripada tetamu kita yang saya kirakan agak unik kerana terbukti pandu citra ataupun untuk menjadi pemandu citra, coach, anda tidak semestinya terlibat ataupun skop kerja anda memang sebagai seorang kaunselor ataupun sebagai perunding. Itu bila anda dengar sehingga ke akhir podcast kita pada hari ini, anda akan tahu apakah kelebihannya. Oh, boleh sebenarnya. Ingatkan tak sesuai, rupanya sesuai. Untuk tidak melengahkan masa lagi, saya perkenalkan tetamu kita pada hari ini, Dr. Nuraina Hamzah, pegawai pergigian daripada Klinik Pergigian Sentul. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar, Doktor? Baik, sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia bila kita duduk sebelah Doktor Gigi ni, kita nak senyum lebih pun kita nervous, kan? Nanti dia tengok gigi kita. Okey, Doktor, sebelum kita memulakan sesi santai kita hari ini, terima kasihlah kerana sudi bersama-sama dengan kami dalam episod yang ke-10. Terima kasih juga Intan sebab jemput saya untuk sesi kali ni. Kita berbesar hati, Doktor. Terima kasih. Doktor dah 11 tahun dalam khidmatan. Betul. Dan selain daripada pegawai pergigian, Doktor juga merupakan pemandu citra ataupun coach. Di dua latar belakang yang berbeza. Saya nak Doktor bagi intro sikit. Ada tak sebenarnya hubung kait antara seorang pegawai pergigian ataupun boleh panggil dentist, kan? Dentist dentist kan, antara dentist dan juga pemandu citra, coach. Ada tak dia punya, nak tahu dia punya connection dia? So sebenarnya mula-mula untuk jadi coach ni saya pun tak pasti boleh ke seorang dentist jadi coach, kan. Tapi bila dah dapat ilmu tentang coaching ni, sebenarnya boleh saling guna pakailah ilmu tu. Dalam coaching sebagai doktor gigi, kita boleh gunakan coaching punya elemen, terutama sekali dalam bahagian komunikasi lah. Sebab menjadi seorang doktor gigi ni kita berkomunikasi dengan manusia, kan. So manusianya antaranya pesakit. So dalam organisasi klinik tu sendiri, so kita banyak boleh menggunakan elemen-elemen coaching lah dekat dalam jawatan kita lah sebagai doktor gigi. So memang kira komplimen lagi skill sebagai doktor gigi lah, saya cakap macam tu. Apa yang membuatkan doktor nak jadi pemandu citra ni? Sebab dia kalau ikutkan ni, pada pandangan saya lah, kita ni pegawai perkhidmatan awam, kan, kita ada kerja hakiki kita, dan sebagai dentist lagilah tak ikut office hour, kan, dengan kesibukannya. Apa yang menyebabkan doktor nak jadi juga pemandu citra? Terpanggil tu, boleh kongsi? Sebenarnya selain daripada menjadi doktor gigi, saya memang minat untuk belajar skill-skill lain lah, soft skill yang lain. So selalu tengok dalam postmaster, apa-apa peluang yang Intan selalu offer macam tu, kan, dalam KKM. So untuk coaching kali ni, secara jujurnya kawan saya lah, Dr. Ain, dia yang introduce, dia yang bagi tahu saya ada buka pasal pemandu citra ni. So dia pun cerita, sebenarnya saya sebelum ni saya rasakan coach ni adalah coach bola sepak, coach badminton, kan. So kita tak ada ilmu. Tapi Dr. Ain ni dia ada exposure sikit berkenaan dengan coach. So dia pun bercerita tentang pengalaman macam mana diri dia di coach, dan memberi kesan ataupun impak kepada dia punya kehidupan lah. So why not kita belajar macam mana nak jadi pemandu citra ataupun coach ni, supaya kita tengoklah dia boleh beri kesan kepada kehidupan kita.
So itulah saya macam okay, dah ada peluang ni, kita belajar lah. Belajar pasal gigi je kan, naklah juga kita tambah skill lain. Macam itulah. Sebagai doktor as a profession so doktor memang professionnya memang banyak bertemu dengan patient pesakit dan apa teknik dalam pandu citra yang doktor gunakan? Okay, kalau boleh saya kongsikan macam bila kita jumpa patient kan, patient datang kita macam-macam ragam kan, macam-macam aduan, maksudnya datang kadang-kadang sakit gigi dan sebagainya. So kalau boleh saya bagi contohnya macam ada patient datang kat kita nak kena cabut gigi tu, tak boleh diselamatkan lah. So bila kita beritahu patient, walaupun 1001 sebab kenapa gigi tu memang kena cabut, tak boleh diselamatkan, tapi patient tu dia tak boleh terima juga. Dia macam nak tapi tak nak, nak tapi tak nak kan, macam tu. So susah, kita tak boleh nak convincekan dia walaupun dia perlu rawatan tu. Tapi bila kita buat coaching dalam bilik rawatan lah kan, maksudnya kita mengamalkan coaching punya elemen masa kita berkomunikasi dengan patient. So kita tanya patient, sebenarnya contohlah pakcik nak apa, sebenarnya pakcik dah lama sakit kan, jadi kalau tak cabut apa kesan dia. So patient sendiri yang bagi tahu apa yang dia nak. Dia berfikir sendiri dan dia bagi tahu apa yang terbaik untuk diri dia. Jadi action yang dia ambil tu lebih macam cakap apa lebih tak dipaksa. Dia tahu apa yang dia nak. Macam itulah. Sebab action dia ambil itu akan beri kesan pada dia sendiri sebenarnya kan. Betul. Kalau kita pujuk dia pun, kita bagi tahu pun, kalau diri dia tak nak, dia tak nak. So kita hanya sebagai, kita guna elemen coach kat dalam bila berkomunikasi dengan patient ni. So kita tanya soalan yang betul. So dia akan trigger apa yang dia nak. So dia dapat self clarification lah. Jadi lebih mudah macam tu lah. Sebab patient ni kadang-kadang dia nak tapi tak nak, tapi tak nak. So boleh sangat membantulah supaya diorang clear dengan apa yang diorang nak dan dapat pada hari tersebut. Saya fahamlah bila kita sendiri meletakkan diri kita sebagai patient ni. Bila ada dalam bilik rawatan tu, dia punya campur bau tu kan, ni apa betul ke tindakan aku ni? Dia punya ni perasaan tu masuk jumpa doktor tu pun betul ke tak tindakan? Dah tak boleh ke belakang dah ni, tak boleh lari dah ni daripada doktor kan. Tadi doktor cakap ada bertanya soalan yang betul. Kan itu salah satu daripada kaedah dalam pandu citra yang memang pemandu citra kena arif dan memang kena well versed. Kalau kita sebut perasaan mendengar pula, dia doktor ni dia nak dengar ke apa yang nak dengar ke apa yang pesakit dia nak. Betul. Elemen yang kita panggil active hearing lah kan. Maksudnya kita betul-betul menjadi seorang pendengar dalam coaching ni sangat membantulah. Sebab bila kita merawat pesakit, kita tak sempat nak dengar semua yang pesakit cakap kan. Patient pun ramai. Jadi kadang-kadang kita terlepas dengar lah. Macam kita nak cepat, kita dah tahu dah, ni kena buat yang ni. Kita straightforward to the action kan. Tapi hakikatnya bila saya telah menjadi seorang coach kan, kita faham tentang elemen active listening kan. So kita dengar sebenarnya apa yang dia nak sampaikan. Kalau kita termiss out benda tu, sebenarnya dia nak benda tu je. Macam tu lah. So kita lebih present dengan patient. Tak perlu lama pun, be present pada waktu patient tu betul-betul bagi tahu apa yang dia nak. So kita dah tahu dah, sebenarnya dia macam ni. Even dia tak bagi tahu, tapi kita boleh nampak macam be present dalam raut wajah dia. Mungkin dia takut, mungkin dia nervous, mungkin dia anxious, mungkin dia ambivalence. So benda tu kita macam mana sebelum dapat ilmu dengan dapat ilmu, lepas dah dapat ilmu tu kita lebih boleh appreciate benda-benda tu lah. Small gesture daripada patient. Be present tu dia susah juga. Susah kan? Sebab kita ni doktor pun manusia biasa juga kan. Dia nak be present at the right time tu, dia bukan senang, bukan mudah kan. Tapi yelah, bila dah ada pengalaman sebagai pemandu citra, mungkin benda tu di-develop. Develop kan? Doktor, saya nak
saya teringinlah dengar kisah benar. Tadi doktor share macam dia punya senario-senario. Nak dengar kisah sebenar. Kalau ada tak satu contoh kes yang doktor jumpa dengan patient yang doktor memang amalkan pandu citra punya kaedah ni. Kalau dengan patient ni kita mostly kalau senarionya cabut gigi dengan gigi palsu lah, macam tu lah. So macam saya cakap tu lah, orang nak cabut gigi tak mudah kita nak cabut, decide nak cabut gigi kita kan. Betul. So bila kita tahu patient tu kena cabut gigi, macam saya cakap lah, kita akan macam bagi dia sendiri yang faham apa yang dia nak, macam tu lah. Sama juga dengan gigi palsu, macam tu lah. Dah pakai gigi palsu, dah siap-siap, lepas tu tiba-tiba tak nak pula, macam tu kan. Tak nak tu. Sebab untuk pakai gigi palsu ni tak mudah sebenarnya nak adapt. Contohnya orang tu tak ada gigi, dah lama dah tak ada gigi. Lepas tu tiba-tiba dia dapat pakai gigi palsu. Sebelum dapat tu dia rasa seronok terus je. Tapi bila dia dah dapat tu, dia kena adapt macam mana nak bercakap, tak boleh gelak besar-besar, kena makan lembut-lembut dulu. So phase of adaptation tu membuatkan patient tu kadang-kadang dia ambivalence lah, macam tak payahlah susah-susah, macam tu kan. So dua kes ni selalu saya tengok lah, macam pesakit dia selalu dalam keadaan di antara. So bila menggunakan teknik coaching ni, macam contohnya gigi palsu tadi kan, okey pakcik ingat kenapa pakcik datang kat sini, dah banyak kali datang kan. Nak buat apa nak gigi palsu, untuk apa nak dapat gigi palsu ni, bagi dia clear dengan sebenarnya dia telah lalui banyak minggu-minggu proses by proses untuk dapat gigi palsu, tapi at the end dia tak nak pula, macam tu kan. So bila dia clear balik dengan intention dia nak makan sedap kan, orang tua pun nak makan sedap juga, orang tua pun nak nampak cantik juga. So diorang akan slowly self-realize lah apa yang diorang nak. So selalunya untuk kes macam ni lah, cabut gigi, adalah lagi rawatan akar, tapi mostly lah cabut gigi dengan gigi palsu tu yang banyak pesakit berada dalam keadaan di antara. Doktor dah berapa ramai pemata citra ni doktor? Mungkin yang kalau yang indirectly ni yang patient, tapi mungkin yang betul-betul contact doktor, doktor dia tahu doktor sebagai pemandu citra, nak menjumpa dengan doktor. Ada tak? Kalau kita tengok dari mula saya jadi pemandu citra ni 2023. 2023, kalau kita tengok yang macam betul-betul kita tulis berapa, semuanya ikut session lah. Macam 40 lebih session lah. So dia daripada orang yang baru ataupun orang yang berulang-ulang yang nakkan sesi lagi lah, macam tu. So kebanyakannya memang dia reach out doktor tu sebab dia berada dalam jabatan yang sama, ataupun dia memang jabatan lain. Dia campur-campur. Sebab macam dalam department yang sama, saya buat talk dululah. Kita kena kenalkan dulu apa maksud coaching pandu citra ni, orang tak faham kan. So bila kita bagi exposure pada klik, orang-orang kat klinik, so kita open lah. Siapa yang nak cuba mengalami rasa coaching tu, tu dekat klinik lah. Kalau yang bukan daripada klinik, kita sembang-sembang tu, kita cerita je lah apa maksud coaching. So ada yang rasa nak experience rasa benda tu, dia reach out kita lah. Kita pun willing to coach lah, macam tu kan. Dia satulah doktor yang saya perasan, bila kita cakap berkenaan dengan program ataupun pelaksanaan kaedah yang melibatkan consultation ni, tak ramai yang dia bukan berani ke depan, dia sanggup join. Sebab dia punya skeptical tu, kalau aku join ni aku ada masalah. Kan, dan aku tak nak orang tahu masalah aku. Kan, kita sebagai penyawat awam ni, itulah yang kita cuba jaga sebenarnya. Aku tak nak tahu masalah aku. Dan kalau boleh pula kau doktor sebagai dentist, kan, staff luar doktor, takkan nak jumpa bos kan mengadu masalah kan. Kan, masalah peribadi. Dia cubalah, dia agak skeptikal lah benda-benda ni kan. Penerimaan di organisasi doktor setakat ni positif ke tak doktor? Kalau kita tengok bilangan staff yang saya dah coaching, bukan saja klik lah, maksudnya pegawai-pegawai, tapi ada juga subordinate lah, maksudnya apa tu panggil bahagian pelaksana pun ada juga. Sebenarnya bagi saya, kita explain
macam mana coaching, maksudnya kita explain coaching tu macam mana sebenarnya. Kita betulkan misconception, sebab dalam coaching kan dia bagi tahu kan apa perbezaan counselling dengan coaching, apa beza coaching dengan teaching semua tu. So dia boleh nampak lah perbezaan antara coaching tu. So bila kita dah clearkan dengan konsep yang betul, kita boleh paksa orang nak try, tapi ada orang nak try. So kadang-kadang kita pun skeptical, adakah orang nak cuba kan. Tapi the moment kita jadi open, kita cerita je konsep yang betul, people will reach us out lah. Macam diorang nak cuba juga. Kalau best, diorang buat lagi, diorang nak lagi. Kalau tak best, tak apalah, cuba. Macam itulah. Itu penerimaan mereka yang jadi permata citra ataupun coaching terdiri pada kalangan pejabat awam. Maknanya mungkin kaki tangan, kolik, doktor. Tapi patient ni macam mana pula? Diorang adakah selepas doktor gunakan method atau kaedah coaching tu melalui sesi rawatan dengan diorang tu, adakah doktor rasa diorang ada perubahan, semangat tu lebih positif ke, makin merudum ke, macam mana yang patient Kalau patient ni sejujurnya kita tak adalah, dia macam setiap hari ada patient kan. So kita tak boleh nak follow up dia punya feedback, dia punya effect of coaching tu. Tapi bila kita tengok dia punya kesan, macam bila kita melakukan coaching indirectly di dalam bilik rawatan, kita nampak kelancaran rawatan tu dia lebih lancar. Dia jadi simple, mudah, tak lengthy lah. Bila kita hit the right point, ask the right question, macam tu lah. Kalau nak tengok kesan dia terhadap setiap patient tu susah sikit. Tapi as long as kita tengok pada waktu tersebut ada kesan, positif, dia alhamdulillah kan. Tak banyak, sedikit ada impact yang positif. Betul. Dan berkesan kepada patient tu. Betul. Kan? Apa ya pandangan doktor berkenaan dengan pandu citra ni, khususnya dalam bidang perubatan? Doktor rasa boleh pergi jauh ke tak? Saya rasa boleh pergi jauh lagi. Sejauh mata memandang. Sebab saya sendiri bila belajar tentang coaching atau pandu citra ni, dia memang satu skill yang perlu ada lah bagi saya. Kalau sesiapa yang berpeluang untuk belajar, bukan dia penjawat awam kan. Sebab dia bagi added value dalam kita punya communication skill, kita punya relationship skill, macam mana kita nak manage kan. So bila ramai orang, ni kita tengok dalam konteks penjawat awam lah, ada kita panggil ada skill coaching ni. So dia lagi mudah untuk berkomunikasi dengan, sebab kita berkomunikasi dengan manusia kan. So jadi lebih lancar, lebih macam terbuka. Lepas tu kalau kita meeting ke, kita jadi lebih open up. Kita tak jadi macam ketua je all the time. Kita buka lah kepada space kepada orang lain. So saya rasa kalau semua orang ada skill ni, dia sangat membantulah. Dan kita bila kita jadi coach ni, kita boleh coach diri kita juga. So kita clear dengan apa yang kita nak. So itulah saya rasa added value lah kalau ni kan? Ada skill ni, nilai tambah kepada individu, bukan saja penjawat awam, tapi dari segi pengamal perubatan pun banyak beri nilai tambah. Betul. Sebagai dentist, ni saya nak korek lagi ni cerita dentist ni. Dia kan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip dalam pandu citra saya tahulah kemahiran mendengar sikit, bertanya soalan yang tepat, tanya soalan yang betul, dan pemandu citra ni dia tak boleh explain. Betul kan. Antara itu kan doktor, tak boleh suggest. Dia tak boleh suggest. Apa doktor rasa macam paling susah ada prinsip-prinsip tu, apa yang paling susah nak buat sebagai pengamal perubatan yang amalkan coaching dalam dia punya urusan kerja seharian? Apa paling susah sekali? Paling susah adalah not to be skeptical lah, ataupun kita rasa kita dah tahu dah apa nak jawab. Kita kena kita panggil clear our mind lah. Bila kita ada dengan coachee lah.
So tak mudah lah sebab kita dia macam mana dulu sebelum ada ilmu ni kan, kita rasa bila kita punya coach bercakap atau pesakit kita bercakap, kita dah tahu dah nak cakap apa. Kita ada skeptical terhadap mereka. Tapi bila kita dah learn macam mana nak mendalami sifat-sifat seorang coach ni, tak mudah lah untuk kita kosongkan fikiran, be present, no skeptical terhadap coach-coach kita. Tu tak mudah. Dia kena kena latihan. Banyak latihan. Kena buat banyak latihan. Ya, kan? Sebab doktor dia dah as a profession dah lama, 11 tahun kan. Dia dah jumpa kes yang sama kan. So nak mengelakkan skeptical tu kan. Dia bila dah masuk tanya sakit apa, saya rasa sakit sinilah, minum ais rasa ngilu tak? Rasa ngilu, dah tahu doktor dah tahu dah sebenarnya apa. Kan. Dia tak nak skeptical tu kan. Skeptical tahu orang sebab hakikatnya setiap orang tu berbeza, dan walaupun nampak sama situasi tersebut, memang takkan sama. Macam itulah. Kita lari sikit doktor, kalau doktor sebagai individu tu sendiri dalam keluarga, coach pandu citra ni banyak ke membantu doktor? Alhamdulillah lah, saya rasa saya jadi lebih seorang yang lebih tenang lah bila jadi seorang coach ni. Sebab sebagai seorang, bukan jadi sebagai seorang doktor, saya juga seorang ibu, seorang isteri, seorang anak dan sebagainya kan. So kalau kita tengok cerita sebenarnya lah kan, perubahan sebelum dapat ilmu tentang coaching dengan selepas coaching ni kan, dulu bila ada problem ke ataupun kita rasa overwhelmed dengan sesuatu kan, susah nak kita cari, saya cerita tentang diri saya, cari orang untuk validate that feeling, macam bagi tahu tengah stress lah, tengah ni lah. Maksudnya kita kadang-kadang melibatkan orang lain pula, macam kita vent out to people around us. Tapi bila kita ada ilmu coaching ni, kita macam boleh self coaching diri kita. Macam tanya diri kita, sebenarnya nak apa, sebenarnya sekarang ni rasa apa, siapa yang boleh bantu. Kita macam boleh fikir first step, apa yang kita nak. Kalau dulu kita tak tahu apa kita nak. Kita nak cakap je, nak vent out je. Lepas tu baru kita fikir, ataupun orang lain yang kita tanya, nak apa sebenarnya, macam tu kan. So benda ni sangat membantulah. Sebab bila kita dapat self-regulate ourselves, especially our emotion, yang tu lebih mudah lah. Dan dia saling berhubung kait. Kalau kita jadi mak yang tenang, kita pun jadi dentist yang tenang. Kita jadi orang yang tenang. Maksudnya setiap profession ataupun tanggungjawab tu dia saling berhubung kait. So sangat membantulah. Dia punya keyword dia macam self coaching diri sendiri. Apa pun kena bermula dengan diri sendiri. Kena tahu dulu nak apa. Dan beruntungnya doktor, sebab doktor dapat ilmu tu. Ya, Alhamdulillah. Bila join Pandu Citra. Betul. Kan? Yang kat luar sana, kalau yang tak join Pandu Citra ni, kena join. Kena join kan. Okey. Doktor, kita bagi doktor sikit ni, bukanlah nak promotion. Bagaimana doktor nak yakinkan khususnya pengamal-pengamal perubatan seperti doktor untuk join Pandu Citra, dan apakah kebaikan? Dia macam lai. Okey. So cakap kat sana. Boleh. Okey. Kalau sesiapa yang rasa nak jadi Pandu Citra ataupun coach, kalau ada perasaan tu, teruskan je. Jangan tunggu-tunggulah. Sebab dalam hidup ni kita kena belajar banyak lagi soft skill untuk kita maju ke depan. Orang yang ada ilmu baru boleh amal, kan. So dan paling bestnya bila kita ada ilmu, kita boleh bantu orang. Bukan untuk diri, ia bermula dengan diri kita dulu, lepas tu kita boleh membantu orang lain lah. So hakikatnya menjadi coach ni dia boleh give so many impacts to other people. Kalau pada diri sendiri pun boleh bagi impact, insyaAllah lah kita boleh memberi kesan atau membantu orang lain yang memerlukan coaching tu sendiri. It's a very simple concept, tapi very impactful. Macam tu lah. So kalau penjawat awam ada skill-skill macam ni, it's very lagi mudah untuk kita macam yelah, in term of seeing patient, dalam organisasi kita akan jadi lebih lancar dan
nampak lebih mudah dan teratur. Sebab dia ada knowledge kan. Knowledge akan membawa kita daripada satu keadaan ke satu keadaan yang lebih baik dengan ilmu lah. So kalau ada perasaan tu, just follow your heart, maybe to a right call lah. Doktor bercakap tu saya dah terkesima. Sebab dia bukan macam dentist dah. Dia memang pemandu citra yang profesional. Masya Allah. Doktor lihat diri doktor lepas ni, dalam 5 tahun akan datang ni, ke mana hal tuju doktor sebagai pemandu citra? Sebenarnya sejujurnya dia ada kekangan sikit lah, sebab kita ada kerja hakiki dan menjadi coach. Tapi bila saya mula-mula menjadi coach dulu, berkobar-kobarnya, ya Allah, saya ada diary, planning, planner lah, nak buat coach macam mana. Sebab nampak doktor ada passion kat situ kan. Saya memang minat lah Mila. Saya dengan Dr. Ain lah, kawan saya yang tu kan. So actually dari segi kekangan masa tu, kita nak divide kerja hakiki dengan menjadi coach. Tapi bila kita menjadi makin senior dalam jabatan, lagi banyak kerja kita kan. So kita kena susah sikit lah ni divide masa. Tapi dalam masa 5 tahun ni, harap-harapnya kita dapat niat kita lah untuk ramai lagi orang-orang di sekeliling dapat merasai coaching tu macam mana. So bila orang rasa, orang boleh amalkan. Tak rasa, tak tahu. So bukan nak melahirkan coach, tak, tapi nak membudayakan coaching tu dekat surrounding. So aim saya dulu masa dalam klinik, saya harap macam half of my klinik merasai coaching tu sendiri. So itulah, kita start dengan people around us first. Small group dululah. So group tu akan berkembang dengan sendirinya lah. Itulah kalau tanya pasal 5 tahun. Okey, terima kasih doktor. Saya doakan semoga doktor akan terus menjadi dia secara tak langsung ejen pembudayaan. Pandu budaya, citra ni kan. Ejen pembudayaan untuk program Pandu Citra kita. Betul. Sebab kami di Intan Bukit Kiara, kita lah yang own kita yang menyelaras. Yes. So kita yang mengemudi, tapi kita perlukan coach-coach kita, ejen-ejen kita yang berada di seluruh negara untuk terus membudayakan. Betul. Ada orang seperti doktor yang boleh meyakinkan orang di luar sana. Itu satu peluang ataupun opportunity yang memang kita amat hargai. Betul. Terima kasih doktor. Terima kasih juga kerana sudi hadir pada hari ini dan berkongsi sudut pandang doktor sebagai pemandu citra dalam aspek mungkin perubatan, bagaimana pandu citra itu sendiri memberi manfaat kepada pengamal perubatan dan orang di sekelilingnya. Betul, insyaAllah. Saya pun cuba dan ucapkan ribuan terima kasih kepada Intan untuk exposure ni. Ingat kepada kami kat KKM ni kan, bekerjasama dan bagi peluang lah untuk bekerjasama. Sama-sama kita doakan program Pandu Citra kita akan terus sukses dan terus mekar dalam sektor perubatan awam. Betul. Baiklah, rasanya kalau nak borak lagi, dia mungkin makan 2 hari ni episod kita ni. Tapi insyaAllah kita akan bersama dengan doktor lagi kalau ada peluang-peluang sebelah sini dalam episod-episod yang seterusnya. Dan sebelum kami mengundurkan diri, jangan lupa terus setia bersama dengan podcast Pandu Citra Intan dalam episod-episod akan datang. Dan insyaAllah kita akan terus bersama-sama dengan anda dengan pengisian yang lebih menarik. Dan sebelum kita mengundurkan diri, kita ada hashtag doktor tahu. Ada dia hashtag dia, doktor tengok betul-betul dia anda kongsi, kami dengar. Itulah hashtag podcast Pandu Citra Intan. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Sekian dari saya, Midi Saleh. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.